Aku nak seksa kau atas segala perbuatan maksiat kau. Dia baca aku setiap malam. Surah Al-Mulk. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini balasan untuk orang yang tamak. Dia pernah bagi makan orang lapar masa dia pun tak cukup. Ini himpitan bagi yang lalai. Dia bangun malam, sujud waktu dunia tidur. Ya Allah, kuatkan aku walau aku dah lemah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku. Doa anak soleh masih sampai walau jarak dunia dan barzakh. Pandai, teruskan baca. Baik, Ayah. Banyak dosa, tempat kau neraka. Dia selalu istighfar walau orang lain tak tahu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah aku. Amalan kau kat dunia akan datang balik dalam kubur. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pelindung. Kalau hidup kau penuh dosa, kau akan sendirian. Tapi kalau hidup kau penuh amal, kubur pun jadi tempat rehat, bukan tempat takut.